saya pertama kali saya rasa kagum lah dan cantik dengan perhiasan dan juga tulisan-tulisan kalimah Allah ni. So saya rasa impress lah dan untuk pertama kalinya kita masuk dan kita rasa macam tertarik terpanggil untuk kita nak hiaskan lagi rumah kita. Alhamdulillah. Okey bang, so sebelum tu ini ada sikit pemberian lah daripada Puan Dian lah. So sebagai tanda terima kasih datang kat galeri kita. Okey bang, so nak tanya lagi, dalam banyak-banyak item lah yang ada kat Dian Signature ni, kenapa dalam resit tu juga jadi pilihan hati? Oh, itu starting lah untuk mukadimah. Pasal terlampau banyak lah pilihan. So saya dan orang rumah saya rasa kita akan datang kali kedua lah. Untuk kalau boleh kita nak beli secara combo lah. Mungkin tak boleh pilih lah hari ni dengan promotion dan juga hiasan-hiasan dan juga memang cantik lah. Okey bang, so macam mana dari segi layanan kita orang kat abang? Semuanya bagus, friendly dan juga semuanya orang kata apa, membantu kita orang lah. Itu yang kita rasa nak datang kali kedua lah. Dengar tu. Okey baik, so bang, last soalan nak tanya. So kat belakang kita ni adalah Raya Royal Edition. So ini adalah collection terbaru kita. So macam mana first impression bila tengok depan mata bang? Ini sesuatu yang baru dan juga unik lah. Kalau letak kat rumah tu memang nampak first impression lah untuk kita hiaskan rumah kita. Alhamdulillah. So bang, antara Emilia Ashmoon dengan Ashton, mana satu jadi pilihan hati? Dua-dua. Pilihan utama? Pilihan utama. Dua-dua cantik lah. Tak boleh nak. Kalau boleh nak ambil dua-dua ni sekali. Okey, baik. Alhamdulillah. So, rumah akak abang kita bakal dipenuhi dengan kalimah. Nak cari kat mana? Dian Signature Section 7 Shah Alam. Penuhi rumah dengan kalimah apa Allah nombor 1.